Apabila tiba puasa, seluar jadi longgar. Bila dah habis puasa masuk raya, seluar jadi ketat balik. Jom mari kita mulakan untuk besarkan pinggang seluar ni. Saya ukur dulu berapakah keliling pinggang sekarang. Cara ukurnya, saya ratakan pinggang, kemudian saya tarik. Saya dapat nombornya dalam 30, iaitu 15 darab 2 sama dengan 30. So, kita perlu besarkan. Sebenarnya nak besarkan senang sebab seluar slack ni dia ada bahagian lebihan di bahagian belakang. Sebenarnya apa yang saya buat ni adalah tajuknya alteration. Banyak orang kita, orang Malaysia hantar pergi alter dekat orang Bangla dengan orang Pakistan. Tak ada orang Malaysia ke? Okey, so sekarang ni kita akan buka pinggang belakang. Biasa pinggang belakang dia ada lebihan macam ni lah. Itu biasanya seluar slack. Kadang-kadang ada seluar slack yang tak ada, so kita kena tambah kain. Untuk seluar ni dia ada, so anda kena buka kat belakang. Okay, bila dah buka kat belakang anda nampak lebihan kain lah. So dekat sini dia ada lebihan, lebih kurang dalam bila kita tengok warna putih ni sikit je, tapi warna yang petak-petak ni dia ada banyak. So kita boleh besarkan semaksimum mengikut putih sahaja. Melainkan kalau anda nak tambah kain lah. So kali ni saya akan besarkan mengikut semaksimum yang warna putih sahaja. Kita tetas dulu tali belakang ni. Kalau tali belakang ni anda panggil apa? Ada orang panggil pacat, ada orang panggil rumah tali pinggang, ada orang panggil tali pipih. Cuba komen sikit anda panggil apa? Kita tak tahu panggil apa-apa. So kita dah buka tetas ni bahagian bawah, ni bahagian atas. Kita akan tengok berapa inci kita boleh kita besarkan. So kita buka. So daripada garisan ni saya ganjakkan lebih kurang dalam 5 hun. Kalau 5 hun ni dia macam kiri kanan, 5 hun tambah 5 hun sama dengan 1 inci suku lah. Dia akan lebih besar dalam 1 inci suku sepatutnya. Okey, jahit pada garisan. Ini hasil jahitan dia, digalakkan untuk buat sekali lagi supaya lebih kuat. Bila kita dah jahit, nampak kita dah jahit, kita akan tetas garisan jahitan yang lama. Untuk menetas saya menggunakan pisau. Okey, ada orang menggunakan perentas. Kalau anda mana satu, perentas ataupun pisau? Cuba komen, saya nak baca. Bahagian pinggang kita dah besarkan 5 hun. Jadi bahagian bawah pun sama, kita kena besarkan 5 hun. Ambil baris dan gariskan. Sampai ke mana? Sampai ke bawah. Iaitu sampai ke punggung dia lah, supaya dia selesa. Tak adalah pinggang saja besar, punggung pun besarkan sekali. Biasanya orang yang dah tak muat bahagian pinggang ni, punggung dia pun tak muat. Betul ke betul? Okey, saya dah siap jahit. Macam biasa saya cakap, bahagian punggung ni sepatutnya kita kena jahit 2 kali. Anda rasa kenapa? Dah siap jahit 2 kali, tetas jahitan lama. Senang tak saya tetas? Pakai pisau je. Dah siap tetas, sekarang kita kena iron bahagian yang kita tetas. Saya dapat buat income lebih kurang dalam RM5,000 lah. Dalam RM5,000 untuk 1 bulan dengan business alteration. Itu masa saya umur 18. Iron buka macam ni Yang ni sama. Okay, saya guna Telesam. Ni namanya Telesam. Kalau anda tak ada Telesam, boleh guna iron board yang biasa. Iron buka basi dia seperti asal. Ini nak buka payah sikit sebab apa? Sebab basi dia ciput. Tapi insyaAllah tak terlepas kerana kita dah jahit 2 kali pada bahagian band pinggang. So saya iron sampai siap. Okey, jadi kalau sekarang ni kan warga asing buat bisnes, saya dah tengok dah harga-harga diorang semua. Harga diorang 2 kali ganda daripada harga saya dulu, iaitu macam 2 kali ganda atau 3 kali ganda lah. Okey, ramai yang cakap warga asing murah, warga Malaysia mahal. Tapi sebenarnya pilihan. Bagi saya tengok harga diorang lebih kurang je dengan harga warga tempatan. Bahkan kadang-kadang lebih mahal daripada warga tempatan. Itu pun saya pelik lah, bila mana masih lagi ramai orang menyokong warga asing. Saya pernah cakap macam ni, lepas tu orang lain duk menyalahkan menteri dan sebagainya. Itu pilihan lah. Kalau macam saya akan terus mengajar supaya yang tengok video saya ni boleh dapat buat bisnes alteration, berkembang dalam Malaysia. Nak kami teruskan lagi konten yang berkualiti, tolong support kami untuk membeli barang-barang dekat showcase kami.
Jumpa di next video. Saya Cikgu Jarum Amin. Wacah!